Gaji berapa bos? Saya gaji 2,000. Kerja kat mana? Kerja dekat Queens Bay. Oh. Sesuai lah sini. Sesuai, tengok 700 square feet tu. Nampak luas bos. Paling penting apa tau? Paling penting ada satu kapak yang fix tau. Ada bubung. Sini fix lah. Owner sudah buat semua lah, tengok. Seputih macam baju saya ni. Cantik sini. Semua barang dia tinggal. Tapi tu kolam ikan, speaker kecil-kecil ni owner ambil balik lah. Cantik tau. Memang cuci kaki boleh. Ni semua soal renovate punya. Sudah cantik ni. Ada dapur, ada kabinet gantung. Semua masih function cantik-cantik tau. Tapi Atas pun ada. atas sini pun ada, boleh simpan barang banyak. Betul lah. Mau tak mau? Tapi dapur macam kecil lah. Dapur kecil bos, gaji berapa? Tengok dulu lah, ini view cantik, tengok. View lah. Tak ada blok lah. Wah, ni tu. Ini kuat Ni tengok. Kuat lama ni. Owner sudah ubah sesuai ini dulu punya zaman dulu. Ini satu zaman. So dia cuba buat main sini. So sini ada jadi satu So storeroom. dia tinggal satu tandas je lah. Tandas ni besar tau. Sampai sini patut kita nampak. Okay. Besar ini. So dia sudah stand lah. Lebih besar. Tapi tandas satu je. Satu lah. Dia nak jual. Tak apa. Kita lagi ubah sesuai lagi sekali. Boleh ya? Jam lebih. Okay. Beli 10. Buat ni tandas. Bilik berapa? Bilik ada 3. Ini Bilik 3. bedroom. Nampak tingkap 2 kan. Ini tingkap 1. View okey. Sini ada aircon lah? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Bos, gaji berapa? Apa kita lepas tu pinjam lebih untuk pasang ni aircon. Bilik nombor 2. Bilik nombor 2. Ini Tengok king size tu. King size Ni tu. ada aircon lah. sini ada aircon, boleh tahan sikit lah. Ni kali tak payah tanya gaji dah bos. Ni bilik pun ada aircon. Satu tak ada, 2 ada. Satu je yang tak ada. Yo. Tengok parting semua sudah ada. Tapi dalam bilik tak ada tandas lah. Tengok ada tingkap bos. Mau tandas kan? Okey, ajak you satu contoh. Mau tandas tu kan? You buka pintu. Okay. You jalan kaki. Okay. Dah sampai. Okey kan? Okay. Macam tu lah. Bulan, semua 2 macam tu. Nak tandas, jalan kaki. 5 step saja sudah sampai. So, ni rumah boleh buat full load. Ada street parking lagi. So, bulanan tak sampai RM1,000. Okay lah. Cepat-cepat, jom. Okay. Beli rumah sebelum raya. Kita akan buat video sampai kau dapat beli rumah.